Kita nak anak kita pandai mengaji Quran. Betul. Kita nak, siapa je yang tak nak kan. Tapi pernah tak kita tengok ataupun kita ada sekali waktu anak kita tengah mengaji. Biasanya kita suruh pass kat orang je. Kita pass kat ustaz. Okay, ustaz ajar anak saya mengaji. Tapi kita sendiri tak tahu. Kita sendiri tak pernah ada waktu anak kita mengaji. Tapi saya faham. Memang kenapa kita tak nak. Satu, kita sibuk. Ataupun satu lagi sebab kita pun tak tahu sebenarnya. Betul. Kita pun tak pasti pasal nak baca macam mana. Kita pun rasa macam was-was kan. Jadi jangan risau. Dekat tangan saya ni ada kad jari tajwid. Yang mana kad jari tajwid ni anda boleh baca sekali dengan anak anda waktu mengaji. Jadi proses mengaji tu akan jadi lagi seronok dan tak risau dah salah. Sebab apa? Dalam jari ni boleh betulkan terus. Ini adalah kad jari tajwid dekat tangan saya ni. Sini adalah paparan penerangan. Okay, penerangan dekat jari tajwid ni kita tak tulis dekat sini semua perkataan. Kita bagi QR code. Bagi QR code boleh scan. Bila dia scan dia akan ke mana? Ini adalah contoh. Contoh kalau kita scan jari tu dia akan ke sini lah. Contoh ini adalah mat wajib. Ada video, ada audio, ada juga video ustaz terangkan dan juga ada juga bahan bacaan. Dan selain daripada tadi tu, yang paling best, kalau setakat penerangan buku lain pun ada penerangan kan. Yang paling best dekat jari tajwid ni adalah ini. Kaedah jari tajwid. Roda ini, fungsi dia adalah untuk kita ingat tajwid, untuk kita nampak tajwid dan bila kita salah, contoh kita baca Quran, kita tak tahu hukum ni, mak ni nak baca macam mana ni apa bunyi dia. Temukan je huruf apa, jumpa apa, mesti dapat hukum. Sebab kaedah kami fokuskan kepada punca tajwid iaitu lam, mim, nun, mad dan juga waqaf. Jadi kalau apa-apa huruf bertemu dengan huruf mim, contoh ba bertemu dengan mim, tengok pada bulatan mim warna pink. Jadi warna pink kat sini adalah ikhfa syafawi. Dah tulis ada kat sini, maksud dia adalah kena sembunyikan mim. Itulah fungsi roda ni. Fungsi roda ni adalah supaya bila kita ajar anak kita boleh pusing. So proses kita nak belajar tu jadi lagi seronok. Dan dalam masa yang sama kita dapat bonding dengan anak, betul? Selalunya kita pass je anak tu kat ustaz yang pergi belajar. Ustaz yang akan ajar. Kali ni mak ayah duduk depan anak, belajar sama-sama. Dan saya percaya itu adalah hadiah yang paling baik untuk anak. Dan anak mesti suka punya. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat nak dapatkan kad jari tajwid ni, insyaAllah, jangan risau. Kalau saya dah beli tapi saya tak tahu macam mana cara guna. Kepada anda yang belum beli, boleh lihat dekat video yang kami dah pin dah. Dekat semua social media jari tajwid, kami dah pin video tutorial cara guna kad jari tajwid. Dan kepada anda yang sudah beli, scan je. Scan sahaja QR code ni semua. Dalam QR code ni semua kami dah terangkan cara guna kad. Jadi jangan tunggu lagi, dapatkan sekarang. Pastikan kita nak anak kita pandai mengaji, bukan anak saja. Kita pun sama-sama pandai. Jadi dapatkan satu sekarang.